Kitorang tak boleh terus macam ni, Ipin. Masa untuk kita cari makan kat luar. Betul. Dah 3 tahun kitorang tak berbuka. Macam mana ni? Jom kitorang cuba makan rumput. Kau nak jadi kambing ke, Ipin? Tak payahlah. Kita cuba cari makan dulu. Apa tu, Ipin? Alamak, Ipin. Bertuahnya kita. Dengan shilling ni kitorang boleh beli makanan. Yeay! Jom ke kedai Uncle Mutu. Okey. Halo, Uncle. Ayoyoy, apa benda berkilat tu? Ini shilling kitorang, Uncle. Maksud Uncle kepala korang tu berkilat? Apa yang Uncle jual sekarang? Kini hanya aiskrim Turki yang ada. Kitorang nak beli. 1 shilling hanya boleh dapat 1 aiskrim je. Okey, kita bahagikan kepada 2 ya, Ipin. Boleh. Ini, Uncle. Okey, tunggu sekejap. Wow! Korang nak sebanyak ini ke? Wah, nak. Mana ada. 1 shilling hanya dapat sebanyak ni lah. Tak apalah. Nah, ini. Wah, akhirnya kitorang boleh makan, Ipin. Yeay! Apalah Uncle ni? Cuba tangkap. Tak payahlah macam tu, Uncle. Kitorang dah bayar. Memang macam ni lah, aiskrim Turki. Bayar je tak cukup. Kena tangkap juga. Dah tua pun masih suka main-main. Kalau tak nak, tak apalah. Tunggu, Uncle. Kita cuba tangkap bersama-sama, ye, Ipin. Okey. Semangat. Dah petang ni. Masa untuk pulang.